Yang paling penting tempat badalan menghidupkan agama Allah. Supaya agama Allahnya berterus ulama budek dalam daerah tanya. Dalam daerah tanya Nanggro tanya. Nanggro tanya kampung Gupi itu budek, Nanggro pula. Ini memang kekayaan tanya. Ada bang tak ada sini. Yang paling menghidupkan agama, yang paling berfaedah untuk hidup, yang paling udip agama, nyawang yang paling inti agama untuk udip agama adalah elemen. Menyuruh elemen dan anggotanya hanali mati agama. Jadi ulama wari ni, di agama ulama hanali ulama pada daerah mati agama. Kong toban dia agama, kong nyenggur dia agama, kong baca jubah dia agama. Tapi dengan elemen. Walaupun dia jakung mak elemen, walaupun biar hitam ni mak elemen, main dalam hukum. Karaya dan pun karaya toban baca jubah. Buat dia baca nyan buka dia agama kan. Kata dia nyan buka dah. Dah. Elemen dan pakaian ulama kan buka dah dia. Di dalam hukum. Maknanya pakaian Nabi. Tapi yang pakaian Nabi yang paling wajib tercontoh elemen. Bacanya yang paling contoh yang ni. Yang paling lembu hitam tercontoh elemen ni. Pakaian janggutnya contoh yang ni. Yang tu di mana tu lembu hitam ni contoh yang ni. Nampak tak? Tunat sih memang. Jadi dalam kitab tu ada pun sedap bukan. Tunat lah janggut. Tunat tu je jubah, tunat pakai toban. Tapi ni kau berita saya berapa tapi padu mudi. Ni dia berita dah tinggal, dia buat auto dah pakai.